Hari ni aku nak cerita pasal Sabah sikit lah. Sikit je, aku tak nak cerita panjang. Sebab ada yang bising kata PMX bagi bantuan sikit lah. Lepas tu pasal 40% lah. Macam-macam lah. Jadi sebelum aku nak jump into conclusion ataupun nak buat paletau, aku kena tabayun untuk cari fakta terlebih dahulu. Jadi ini yang aku jumpa perbandingan antara kerajaan hari ni bagi dengan kerajaan yang lepas. Dan Anwar jadi Perdana Menteri baru 3 tahun bro. MA63 ni tertunggak lebih 40 tahun. Faham tak? Kenapa masa 40 tahun tu korang tak bising macam mana sekarang ni? Kenapa bila Anwar jadi kerajaan dan Anwar cuba selesaikan MA63 dengan bagi bantuan yang pertama 300 juta, 300 juta, 600 juta. Orang ini yang kau serang. Sedangkan kau pun tahu Malaysia ni masa Anwar ambil alih defisit 5.5%. Bagi aku tinggi lah tu. Dia dah sama macam zaman ekonomi gawat 1998. Tapi hari ini defisit kita dah jadi hanya 3.5% untuk 2026. Take time bro. So kalau kata Anwar tak tunaikan janji, itu adalah benda yang salah kau cakap. Dia tunaikan janji, cuma waktu sekarang ni tidak sempurna sepenuhnya. Tapi banyak tuntutan MA63 tu PMX dah selesaikan. Cuma isu 40% ni korang saja memperbesarkan sebab korang takut sebenarnya PMX ni adalah parti Malaya kan. Betul tak? Kau sibuk nak jual parti lokal. Bila nak cerita parti lokal, kita tengok masa season lepas sebelum Haji G jadi Ketua Menteri Sabah. Siapa jadi Ketua Menteri Sabah? Parti Warisan kan? Parti Warisan punya parti tu, dia seiring tak dengan Perikatan Nasional masa Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri. Jadi apa yang Sabah dapat masa parti lokal jaga? Peruntukan yang lebih kecil daripada apa yang Anwar bagi hari ni. Betul tak? Cuba bayangkan hari ni kalau Sabah bagi undi kepada parti Malaya balik. Ini yang diklaim oleh parti politik lokal dekat Sabah lah. Kalau dapat kat parti Malaya yang sekarang ini sama pula dengan kerajaan pusat, aku percaya segala bantuan semua boleh turun dengan smooth je. Kenapa aku cakap smooth? Sebab ada certain case bila kerajaan pusat nak bantu negeri. Contohnya isu banjir kan. Katakanlah Anwar kata, kali ni kita tak nak bagi melalui kerajaan negeri. Kita nak bagi direct bantuan ni kepada akaun rakyat yang terkesan. Kadang-kadang ada negeri marah tau. Kenapa tak bagi dengan kami dulu? Kami yang jaga rakyat tu. Benda ni akan jadi masalah bila parti pembangkang ataupun bukan parti kerajaan yang jaga Sabah. Nampak tak? Jadi secara kesimpulan video aku hari ni, nak kata PMX kencing ke apa? Simple je bro. Kalau PMX kencing, dia takkan settlekan langsung masalah MA63. Tapi dia usaha dan bagi lebih daripada kerajaan-kerajaan sebelum ni. Kepada rakyat Sabah, selamat mengundi. Pilihlah calon yang boleh bantu negeri anda. Jangan pilih sentimen semata-mata. Mungkin kau akan merana sampai bila-bila.